Penyanyi legenda Jamal Abdillah sekarang ni sedang menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Pulau Pinang selepas disahkan alami masalah hernia atau orang kita panggil angin pasang. Perkara ni disahkan sendiri oleh isterinya Zai Izzati Kirudin yang beritahu suaminya masuk bilik bedah sekitar pukul 11 pagi hari Khamis. Menurut Izzati, semuanya bermula pada awal Ramadan tempoh hari. Masa tu, Jamal tengah buat persembahan. Tiba-tiba dia mengadu sakit di bahagian bawah perut. Bayangkan, tengah menyanyi, tengah hiburkan orang, tapi dalam masa sama menahan sakit. Lepas tu, mereka terus buat pemeriksaan di hospital dan doktor terus sarankan pembedahan segera. Dah tak ada pilihan lain. Sekarang ni, Jamal masih lagi dalam bilik pembedahan dan Izzati cuma mampu berharap semuanya berjalan lancar. Katanya, mereka pilih untuk buat pembedahan di Pulau Pinang sebab kebetulan masa tu Jamal ada persembahan di sana. Kalau tunggu balik Kuala Lumpur, mungkin akan ambil masa lebih lama. Tambahan pula, bulan depan dia dah mula sibuk dengan jadual pentas. Kalau lambat buat pembedahan, proses pemulihan mungkin terganggu. Dan yang paling menyentuh hati, ada kemungkinan mereka akan sambut Hari Raya Aidilfitri di hospital. Walaupun Jamal berharap nak balik, tapi sebagai isteri, Izzati pilih untuk lebih berhati-hati. Dia risau kalau berlaku pendarahan atau komplikasi lain selepas pembedahan. Kadang-kadang, dalam kita nampak seseorang tu kuat di atas pentas, kita lupa mereka juga manusia biasa yang diuji dengan kesakitan. Apapun, sama-sama kita doakan supaya urusan pembedahan beliau dipermudahkan dan cepat sembuh. Kalau jadi ahli keluarga, korang sanggup tak sambut raya di hospital demi keselamatan orang tersayang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.